Okey, kita sekali lagi kita ubah posisi. Kita ubah tempat dah posisi lah. Sebabnya tengok dekat sini pula macam mana keadaan. pasal ni pula. Pasal baru tadi air laju sangat. Jadi ini kita luaslah sikit. View banyak sikit. Boleh ambil. Ubah posisi. Ubah posisi kita. Kalau ada lah. Pindah lagi. Tak apa keruh dengan air ni keruh. Punya air tak berapa nak keruh. Hasil pertama. Allah. Aduh. Bulu ayam. Aduh. Bulu ayam, saiz bulu ayam, saiz bulu ayam. Ini kalau air keruh saya ni pakai cekerik ni. Pasal bau kemerak ni. Kalau macam ni. Buat macam ni. Anak dia kita ambil ni sikit. Alright. Kita bagi upah sikit. Tengok. Dia main kat sini. Ada. Tengok ada makan tadi. Saya campur katu bawah tu ada makan. Seekor je. Tak 3 ekor, seekor je. Satu je makan. Tengok ujung tu. Op. Oh. Harap. Kasar aja ni saya. Oi. Hah? Ya. Anak daruk. Anak daruk. Ikan. Anak daruk. Ini goreng belada juga dalam dapat gaya je. Goreng belada juga dapat gaya je. Dah susah dah. Ini yang paling nak daruk.
Okey, kita tunggu lagi. Cook. Berhenti makan dah. Ada makan tu. Laih ni dia tak lama kalau dia ada. Dia macam bawang juga. Enggak nak paling jauh ni. Atas paling jauh. Kan tak ada. Ada jempang. Cepat sikit. Tengok. Tengok. Tak jauh ke sana. Kita pindah lagi. Wow. Nampak geng-geng. Apa ya? Berat dapat ikan lagi? Kalau tak dapat ikan tak boleh tolong ah. Bawa kabur ikan tak dapat, makwu pun tak dapat, berguna. Kita pindah. Pindah part baru Sebelah sana kita nampak Panjang and the Gang. Panjang and the Gang. Ada. Ada dah. Oh ya, ada dah. Oh. Tepukkan gemuruh untuk Zul KL. 3 saat balik dah makan. Tilan. Oh, Lais. Ah? Dah. Oh. Okey, tepukkan gemuruh juga. Panjang, ni tak sakit kepala dah, Jang. Oh. Wepek geng. Seberang tu kita ada Panjang, kita ada Berap, kita ada Fikri dan juga Kupih. Oh, itu geng-geng tebing tu. Set-set tebing. Jadi inilah hasil-hasil kita. Sebanyak 12 ekor. 12 ekor hari ini. Jadi makan tak berapa nak makan. Kita tak dapat yang saiz hari ini. Jadi kita ada 12 ekor ya. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Terima kasih kerana menonton channel YouTube Raja Baum. Jumpa lagi di masa depan. Untuk pembelian umpan boleh terus ke TikTok Umpan Takut Raja Baum. Bye bye. Okey, Zul berjaya lagi. Berjaya lagi. Oh, apa mana makan? Oh, double strike, double strike. Double strike. Oh, double strike je, double strike. Oh. Jangan lari ke tirai. Oh, lain. Double strike, double strike. Bertahan blok seberang tu punya ni. Bila dah beramai. Kan ni memang musim ikan lah, musim mancing. Lepas je musim apa ni? Air surut ni. Oi, sipu kita. Oi, senyum. Senyum lain macam hari ni. Ni tak bagi noreh hari ni. Oh, dia agak kasar. Dia agak kasar. Kuat aku. Api. Hai. Mana raya? Oi, geng seberang sana. Mana raya naknya. Itu minta sangat lagi seberang tu. Minta saya dapat ikan tu raya. Dia orang minta sangat tu, saya dapat ikan tu. Saya dapat tarik je. Jauh tu, tak apa lah. Cik kerai. Zul, nak umpan sikit. Oh, ni air rahim beli mantan. Nak pergi air mana? Oh, Zul KL lagi. Macam ni lah. Oh, cantik vibe Kita punya laih ni goreng sedap, goreng belada pun sedap, ataupun buat masak gulai lemak memang padu. Zai masak apa tu? Goreng belada. Kampau ni style goreng belada. Raja Baum ambil tilam je. Geng-geng tu tengah buat liputan tu.
I see.